Malaysia adalah pada hari Sabtu. Lampu raya is ready. But dia tak panjang sebab tu kena ada connection dekat situ. Ya tu. Untuk nak connectkan dia untuk jadi panjang sama macam yang dua tu. Tak apalah, it's not meant to be perfect, but yeah. For the decoration. Mamma mia. Selamat 3 hari ya. Bawa pula kan. Okay, Mayang, sini. Okay. Ni, tengok dulu lah. Okay, cepat buat. Buat kat situ, buat kat sana. Buat kat situ. First time tengok orang main mercun tak ada perasaan. Nampak tu. Nonchalantnya Mayang. Macam mana? Mayang. Payah. Okay, balik cepat. Macam mana? Ni apa benda macam mana? Yeesh. Makcik kau. Cepatlah. Yep. Ni macam mana? Aduh, Mayang. Astaghfirullahaladzim. Oi. Lagi sekali. Tu satu je. Sekali je bukan. Lagi sekali je. Tak sekali lagi. Kakak letak tengok atas. Macam tu. Mayang, Mai. Muka Maya macam traumatized gila. Baiklah, pusing-pusing. Hayo yo. Oh, masuk kau blender tadi kan? Pakai makan hari. Lagi ni. Ini solat raya. 10 hari. Kita tadi. Makan sokan lah. Gila. Macam lagi ya? Cabut ni. Tak open ni. Tak lepas. Okay. Hey Bella's friend. So here we are again pada tahun 2026. Finally, I'm doing something with my YouTube. So after like berapa lama? The last video I think it was last year. So agak lama terpendam, terperuk YouTube tu kan. So today I came out with another video which is Hari Raya. Rasanya macam dah lama sangat tak buat vlog raya. Rasanya last tahun 2023 I think.
Macam tahun lepas ada nak buat, tapi masalahnya dia punya orang cakap apa, video tu hilang. Semua hilang, totally out. So I was devastated. And then nak buat macam mana kan, takkan kita nak ulang balik benda yang kita buat hari raya kan. So and then kids, I'm already show a few videos. And rasa macam tak nak nampak macam estetik sangat. Dia macam nak nampak estetik, tapi macam tak nak nampak what is it called? Macam tak nak nampak terlampau banyak cakap. So this is the only video, the only part yang I cakap. So tema kita orang pada tahun 2026 ni adalah warna kelabu. So lepas ni kita akan buat photoshoot, dan kita dah makan-makan apa semua, dah salam. Cuma tak record. So just lepas ni kita akan bergambar. Okay. So apa saya aku banyak buat macam ni Dia macam awkward sebab dah lama sangat tak buat. Dah lama sangat-sangat tak buat. So dia macam awkward. So tangan dia kena bergerak. Mamma mia. Okay lah, rasanya stay tuned. And tak tahu sama ada, hopefully video-video ni takkan hilang. And then I will post it. Okay, I will post it. Okay, okay, I just baru perasan tak pakai lipstick. I don't wear any lipstick. So I'm gonna wear jap. Sabar jap. Okay. Is it done? Alah, ada sikit. Ke tidak? Okay, sabar jap. Baru dah nampak glossy, cantik, sihat sikit. So the blush. Okay, moving on. Panas dekat luar. Ayah. Pak Long dah sampai. Raya sedondon mesti nak serupa. Kau ni nak kenapa? Raya bawa banner, dah jom pergi raya. Rumah saudara mara sampai depan tangga, baru perasan baju raya dengan langsir sama gala. Okay, settle bergambar. Kita orang dah settle juga. Allah tengah panas ni. Pukul 1:30 juga settle photoshoot. Sebab ada tetamu. And then Abang Tisha pula bekerja lepas ni. So sebenarnya next video kot. Not sure lepas ni dia apa. Okay, panas. Today I'm packing up barang. Lepas ni kita akan pergi bergerak ke Perlis, Ipoh Perlis lah, because kita akan beraya pada raya ketiga dan keempat dekat sana. So this is the bag that will be packed. It's just a small bags, but like fit lah. Okay, and then the things. So bye. Bye bye. Bye gal. No, not gagal. It's gal. Bye bye. Tutup. Dia tak payah kedah. Dia terbukit, ya Allah. About to be the
Duduk dia sehari je, tapi tu dia barang. Subhanallah. Mak, okey? Tateh. Semua lupa gambar. Itu lah tu. Okay, hari tu buat video. Tapi macam ada satu komen kata pusing-pusing. Sebab dia macam pening kepala. Okay, so kita akan tunjuk. Dia masuk, okay, ni pintu masuk. Okay, ni pintu masuk. And then, ni lah dia. Ni lah ruang tamu dia. And then ada kipas, don't worry. Just kipas, tak ada aircon. So, ada TV. Ya, tingkap. And then, ni adalah tempat makan chill. Bilik utama. And then dekat luar macam biasa hari tu bilik yang sama, rumah yang sama. So ada juga kolam, sebelah kolam. Ada hantu kat 5. So macam biasa ini bilik kita orang, bilik Aisyah dan juga bilik kita. So yeah, ada aircon. So round and round, ni toilet kita orang. Toilet belakang lah meaning. So ini dapur. Okay. And then tepi lah. So ini bilik belakang lah. Tapi bilik orang cakap apa, ada kipas je. Aircon tak ada. But the view is, alamak, kotor sikit. Okay. Macam tu lah. Okay. So yeah, ni keluar and then dapur and then this is toilet. Biasalah. Okay, so this is the full tour. Allah ya. Hari tu ada yang komen kata pusing-pusing kepala kan. Okay, so now I show you the full. Okay, so yeah, okay. Sabar, ambil je. Ambil je. Okay guys, cuba tengok kita kat mana guys. Orang mesti ingat kat Australia kan. Astagfirullahaladzim. Sabar. Gua kata. Mesti kamu jadi clickbait. Best lah. Rage bait ya, rage bait. Janganlah orang suka kau buat bodoh. Tak nak lah jadi bodoh. So hot. Ya. Kita high humidity. Satu je. Tu dia sendiri. Oh, bye-bye hilang. Bye-bye Perlis. Yeah. Bye Perlis.
Oh ni. Kalau dekat Singapura dia buat sup merah. Bye Manja. Bye. Jumpa lagi. Ya. Ya. Bedi sangat. Bedi.